Okay, filem Libang Libu. Filem yang akan keluar 23 April 2026. Filem ni dibarisi ramai pelakon-pelakon hebat. Dan filem ni diarahkan oleh Bobby Husaini, seorang pengarah yang banyak menghasilkan drama-drama raya, iklan-iklan raya. So, filem ni mengisahkan tentang satu tim produksi filem pergi ke satu kampung kat Perak untuk shoot filem. Dan diorang bawa sekali seorang star lah, pelakon hebat untuk filem diorang. Dan lokasi penggambaran untuk filem tu adalah dekat satu rumah kampung yang dimiliki oleh seorang pakcik ni. Dan pakcik ni, dia plan nak kahwin lagi seminggu. Dan bermula daripada sinilah banyak konflik-konflik yang melucukan dan banyak identiti daripada karakter-karakter dalam filem ni yang korang akan kenal. Dan ada identiti yang mungkin korang tak sangka itu identiti sebenar karakter tu. So, aku pergi gala premier untuk filem Libang Libu ni malam tadi. Apa yang aku boleh cakap, filem ni memang berdekah amat. Memang kelakar gila. Dan sebenarnya bila aku tengok line up filem ni, ramai pelakon-pelakon hebat man. Amirul Afendi, Beto Kushairi, Zairil Azim, Sabri Yunus, Fikri Ibrahim, Azhar Rani. Ramai amat sebenarnya. Aku nak sebut satu memang tak habis lah video aku ni. Dan aku risau bila line up ni banyak sangat star. Filem ni mungkin akan jadi kosong lah. Mungkin pelakon-pelakon yang star-star ni keluar berapa saat je lepas tu hilang. Tapi sebenarnya aku silap. Setiap pelakon dalam filem ni, pelakon-pelakon sidekick diorang pun semua contribute dan bagi satu watak yang bagi aku sangat-sangat berkesan untuk filem ni. Dan semua watak-watak ni dia ada karakter yang berbeza, perwatakan berbeza. Contohnya Sarah Ali, Zairil Azim. Dan watak-watak ni dengan personality dia yang berbeza tu, diorang boleh contribute untuk jadikan filem ni sangat-sangat, aku boleh cakap, dipenuhi dengan macam-macam warna lah, macam-macam ragam. Dan tajuk Libang Libu ni memang kena sangat. Bila korang tengok cerita ni, korang boleh nampak macam mana kelang kabutnya, serabutnya bila start team production ni nak buat filem dekat rumah ni lah, rumah kampung ni. Dengan hal orang tua yang nak kahwin lah, dengan hal ni lah, ada hal lain lah, kat situ lah macam ni, kat sini lah macam ni. Dah banyak rasa-rasa yang keluar pula lepas tu. Penuh dengan warna-warni, sangat grounded. Kau boleh nampak suasana kampung tu, jalan kat kampung naik motor. Dan bila buat majlis kahwin, kemeriahan dia tu memang rasa macam kat kampung man. Dan yang penting, scene ni. Kamu nak tahu? Tahu apa? Kamu nak tahu ke tidak? Yalah, nak tahu apa? Hey, Yop tanya kamu elok ni. Yang ni, ini bagi aku paling epic. Kalau kau nak tahu, kau tengok sendiri. Cerita Libang Libu yang akan keluar dekat program bermula 23 April 2026. Dibarisi dengan pelakon-pelakon hebat. Dan cerita ni juga sama naik man. Sama hebat dia. Kalau kau tanya aku memang recommend korang untuk tengok filem Libang Libu ni. Filem yang wajib korang tengok dan enjoy sendiri. Semua lawak-lawak pecah perut dia. Serius aku cakap, confirm korang akan puas hati. So filem ni akan keluar dekat program bermula 23 April 2026. Dan macam biasa, rating aku untuk filem ni korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya dengan korang, adakah korang akan pergi tonton filem Libang Libu ni nanti? Cuba komen kat bawah. Nyaman.